11. Mary mewarnakan 3 segitiga ABC. Okay, ABC, ACD, ACD dan CED. CED kat sini. Keadaan ACE dan BCD garis lurus. ACE dengan BCD garis lurus. Kalau kita garis lurus, kita tahu sudut kat sini match. Okay, dia kata CED cakah. Ni sudut cakah. Cakah ni apa? Cakah ni lebih daripada 90 darjah. Okay, dia bagi DCE 50.5. DCE kat mana? DCE adalah 50.05. So, sini 50.05. Automatik tepi ni, nampak kan? 50.05. So, first kali dia nak CED. So, segitiga ni atau okay, awak ingat ni je, awak boleh pergi bab ni. 1, 2, 3. Ni cos, yang ni sin. Okay. Kalau nak guna cos, mesti tahu either semua sisi ataupun awak tahu satu sudut. Okay. Awak tahu sudut yang dikepit oleh dua sisi. Sisi tepi tahu, sudut dia tahu, boleh guna cos. Kalau sin, kena guna yang mesti ada set bertentangan. Okay. Sekarang CED kat mana? CED ni adalah dekat sini. Kalau tengok, okay, CED, saya lukis kat sini, nampak CED. Kalau tengok sini, 50.5 dengan 6.5 ni bertentangan. Boleh guna sin tak? 7 pun dah ada, automatik bertentangan dengan E, boleh terus dapat sudut dekat E. Okay. So, guna formula sin. Sin E dengan bertentangan dengan dia, okay. Nampak tak? Okay, E bertentangan dia 7. 50.05 bertentangan dia 6.5. Itulah buat partner dia. E per 7 sama dengan sin 50.05 bahagi dengan 6.5. So, sin E sama dengan, bawa 7 pergi tepi jadi darab. Bahagi dengan 6.5 darab 7. So, kalau tekan kalkulator, shift sin, okay, ataupun kita sin 50, sin 50.05 per dengan 6.5 darab 7. Okay, dapat 0 point something lah. Okay, awak boleh terus kira sin, tekan shift, tekan sin, tekan jawapan tadi 55.646 ataupun kalau ambil 4 angka berarti 55.65. Kita bunda sebab belakang 4 tu 6. 55.65. So, E ni okay, sama dengan sudut E sama dengan berapa tadi? 55.65 kan? 55.65. Okay. Cumanya soalan kata apa? Dia sudut cakah. 55.65 ni kurang daripada 90. So, macam nak kira? So, sudut CED sama dengan 180 tolak 55.65. Boleh congak tak? Kalau congak dapat berapa? 180 tak 50 apa? 30. 220 lebih. Betul? 24. So, 124.35 darjah. So, dapat CED. Dah, settle. Sekarang dia nak AB pula. Okay, second dia nak AB. AB kat mana? Okay, AB kat sini. Okay, AB kat sini. Apa informasi yang awak ada? Tadi awak kira apa? CED kat sini. So, AB. AB ni dekat sini. Kalau lukis segitiga ni, nak lukis ke? Boleh lah. Okay. So, kalau kita lukis segitiga AB kat sini. Okay. Awak nampak tak? Kita dah ada. Okay, saya lukis lah kan. A, B, B, C, A. Okay. C dah ada 50.05. BC pun dah ada 5. Okay. Lepas tu kita ada AC ni 9. Nampak tak? AC ni 9 dah ada kat sini. Ni 5. Ada geng lah. Okay. Sudut kat sini. Awak tengok tak? Awak tengok je ni. Awak tengok. Awak hafal ni. Awak terus boleh buat. Nampak tak ni? Apa yang saya nampak. So, kita ada sisi yang dikepit oleh satu sudut. Dia sudut tahu, sisi tahu, sisi tahu. Automatik guna apa? Guna formula cos. Boleh guna cos terus. Kalau guna cos ni terus dapat AB ni. So, formula dia, okay, ni by second So, AB kuasa 2 sama dengan, okay, sisi kuasa 2 tambah sisi kuasa 2.
So 5 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Tolak 2 darab dengan sisi ni, sisi ni. 5, 9. Lepas tu guna cos kan. Cos apa? Cos yang kena kepit ni yang dah cari ni. 50.05. 50.05. So sama dengan 5 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 9 cos 50.05. Dapat 48.2093. 48. Awak nak buat macam ni boleh. 48.2093. So AB sama dengan punca kuasa dia dapat apa? Punca kuasa 48.2093. My point dia. 48.2093 dapat 6.943. 2 belakang tu kan. So tak payah bunda naik 1. 6.943. 6.943 cm. Dia nak luas segitiga AED. Nampak tak? Luas segitiga AED. Luas segitiga AED ni kat mana? So, kalau tengok ni AED ni A kat sini. ED. So, ni CED lah ni kot. So CED. So, CED. Kalau CED dekat mana? CED dekat sini. CED. Macam mana nak kira formula luas? Formula luas ni sama dengan yang ni. Kalau awak ada segitiga. Segitiga. Kalau awak ada sisi kiri kanan boleh nak. Kalau ada sudut yang dikepit dua sisi boleh guna separuh. Alamak, apa ni? Separuh AB sin C. Ni C yang besar. Ni yang kita nak cari C ni. Atau C. Tapi kalau ada semua sisi pun boleh guna formula Heron jugalah. Tengok apa yang kita ada. Tadi kita ada sudut E, betul? Tengok. Tadi kita dah ada kat sini. Sini tadi 50.05. Sudut cakar tadi sudut cakar tadi berapa? 124.35. So 124.35. Awak nampak tak apa saya nampak? Ni dah ada betul. Kalau saya dapat kat sini, automatik saya boleh nampak sudut yang dikepit oleh dua tepi. Boleh guna formula ni. So sekarang ni, kalau saya cari sudut D ni, sudut D sama dengan 180 tolak dengan 50.05 tolak dengan 124.35. Kenapa? Sebab segitiga kan? 180. So 180 tolak 50.05 tolak 124.35 dapat 5.6. So D ni 5.6 lah kecilnya. 5.6 darjah. So 5.6 darjah. Bila je awak dapat sudut yang dikepit. Bila awak dapat sudut yang dikepit ni, nampak? Ada sudut, ada dua tepi, boleh kira formula, boleh kira luas. So luas dia adalah luas sama dengan separuh. Awak nampak tak? Ni sudut yang kena kepit. Alamak. Ni yang kena kepit, betul? Luas kita akan guna yang kena kepit ni je. Yang ni darab yang ni sin sudut kena kepit. 6.57 sudut kena kepit dia apa? Sin kepit tadi 5.6. So sama dengan separuh. Separuh darab dengan 6.5 darab 7 sin 5.6. Kita tutup balik. Dapat 2.220. So 2.22 lah. 2.22 cm persegi. Kejap. Bolehlah segitiga AED ni. Allah. Kalau tengok balik segitiga AED ni, dia akan jadi yang ni. Sekali je cakap buku salah. So AED. So kalau tengok segitiga AED ni, segitiga AED sama dengan segitiga CED tambah segitiga ACD. So ni dah jumpa tadi 2.22 kena cari segitiga ACD. Kalau tengok yang ni ni pun sama, awak tengok tak? Kan 50.5. Boleh cari tak sudut kat sini?
Mak, boleh cari tak sudut kat sini? Boleh. Okay, awak tengok. Sudut C sama dengan, okay, 180 tolak 50.05. Nampak tak? Sebab dia garis lurus. 180 tolak 50.05 dapat berapa? 129.95 darjah. And automatic orang nampak yang dia adalah, nampak sudut yang dikepit oleh satu. Sudut ni kena kepit dengan dua ni. Di mana kita tahu? Kita tahu. Ganti je lah. So, luas. Mana warna hitam? Okay. So, luas ACD sama dengan separuh. Okay, tadi sudut dia apa? Dia punya sisi apa? 7 darab 9. 7 darab 9 sin 129.95. So tekan kalkulator. Tak siap lagi nak tambah. Okay, separuh darab 7 darab 9 sin 129.95 tutup dapat 24.148. 24.148 ataupun 24.15 pun boleh. 24.15 cm persegi. So, luas, baru betul. AED sama dengan 2.22 tambah 24.15. So, kita akan dapat berapa? 26.37. B. Garis lurus AB dipanjangkan ke titik. Okey, ada B baru. Dia panjang, maksudnya dia tarik je. Okey, keadaan. Okey, nampak ni. Panjang CB ni sama dengan CB yang mula-mula. CB kat sini 5 cm. Maksudnya kalau dia sambung, sini still 5 cm. So, maksudnya dia macam ni lah. 5 cm. Sebab CB dia mesh kan. So, sini mesti 5 cm juga. Di mana dia sambung ni. Okey, ni B1. Okey. Pada darjah yang sama, lukis dan warnakan segitiga B1. Okey, BC B1. So, ni lah segitiga dia. Warna apa? Buat macam mana je. Okey. Ada segitiga. So, dia segitiga sama kaki. 5, 5. Alright. Dan warnakan. Oh, tu je. Dia suruh warnakan je. Settle lah.